Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So hari ni pagi ni kita ada trip TT Mega dekat TT Mega. Aku tak tahu kat mana. So kita tengah on the way di atas TT Haji Dres. Di atas? Okey, di TT Haji Dres. Haji Dres. Understand ke Pendang? Pendang lebih kurang lah kan. So kalau search dekat Facebook, Google TT Mega, dia akan naik location. So trip kali ni kita komplot beberapa orang kawan-kawan yang lain daripada Cameron Island. So kami 3 orang. So game akan bermula pada 2:30 petang sehingga pukul 6 petang lah. InsyaAllah kalau ada rezeki dapatlah mana-mana hari ni. Okay, stay tune kan. Okay kan, sebelum kita tengok video, aku nak cerita sikit pasal kolam TT Mega ni. Terletak dekat Jalan Datuk Kumbar, Alor Pundak ataupun dekat area Pendang. So boleh search dekat Waze, Google Map ke kolam TT Mega untuk ke sana guys. Okay, jom kita tengok video. Okay kan, ni suasana depan kolam TT Mega. Tu dia, anak ikan pun ada jual geng. Sakan dah syak-syak. Ni lah apa dik orangnya. Itulah roti buat rehat. Dia seru ni dalam. Dalam. Ha? Apa dia? Buang apa dah bang? Ada. Telur buang. Telur buang ke telur orang? Macam-macam tu. Ada. Dia kata gunung boya apa dah? Ya bang, pokok bekau. Baik, nampak. Sekarang kita berada di kolam TT Mega. Game ni 2:30 kita pergi beli dulu. So kita pergi beli dulu. Tu pengen tu. Okay gang, so kita dah berada dekat kolam TT Mega. Kita berada di kolam H. So sekarang ni kita tengah tunggu untuk masa permulaan ataupun masa start lah. So ramai-ramai masing-masing dah ambil pot, masing-masing dah ambil tempat, set up apa yang patut, umpan apa semua dan sebagainya. Masa ni semua para pemancing dah standby kan. Tunggu masa untuk start. Sebab dia akan start pada jam 2:30 tepat. So masa ni semua dah standby lah. Sediakan peralatan dan umpan secukupnya. Nanti masa ni awan memang dah start hujan dekat sebelah sana tu. So dia dah on the way dah. Dengan payung boleh terbang masuk dalam kolam. Tu dia, boleh tengok lah tu payung slow-slow mari ke sini. Alamak, jangan cakap abang tak payung kan.
Hujan kan. Hujan memang hujan sangat lebat dengan angin kuat. So memang masa ni kita reda ataupun kita hadap dengan hati yang tenang. Masa tengah hujan lebat ni ikan makan kan, apalagi kita fish on. Walaupun hujan lebat angin kuat, kita tetap layan dan santai kan.